Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Yang berusaha Cikgu Lim Poh Lian, PK1 SMK Konvent Batu Pahat. Yang dihormati Cikgu Hamilah Paiman, PK SMK Konvent. Seterusnya yang dihormati Puan Maizura, PK Curriculum. Dan Cikgu Lileha, PK Petang SMKC. Barisan guru kanan mata pelajaran serta rakan-rakan guru sekalian. Baik, hari ini terima kasih atas kehadiran rakan-rakan bagi bengkel pembugaran kajian tindakan dan inovasi pada pagi ini. Baik, sebelum kita mulakan dengan slot 1, iaitu slot daripada Puan Rosnizan binti Saad, saya ingin memperkenalkan sedikitlah latar belakang beliau. Saya share skrin ya. Okey, boleh nampak tak saya punya skrin? Tak nampak. Baik, Tak nampak. Cikgu Rosnizan binti Saad merupakan JU Kajian Tindakan dalam Daerah Batu Pahat dan juga merupakan Ketua Juri Kajian Tindakan bagi kategori Sekolah Menengah Daerah Batu Pahat. Okay, Cikgu Rosnizan juga merupakan guru saya dalam menulis kajian tindakan. Jadi saya harapkan pagi ini rakan-rakan guru sekalian dapat menimba seberapa banyak ilmu daripada beliau. Baik, ini adalah antara pencapaian daripada Cikgu Rosnizan sendiri tahun lepas. Ini tahun lepas sahaja, tahun 2024. Jadi bayangkanlah berapa banyaknya pencapaian beliau kalau nak dikira dalam 2-3 tahun yang lepas. Okay, untuk tahun lepas antaranya adalah anugerah gangsa dalam simposium Akses Peringkat Kebangsaan, anugerah emas dalam Virtual Innovation Competition. Jadi kalau kita lihat dekat sini rakan-rakan, Puan Rosnizan ni kebanyakan pencapaian beliau adalah dalam peringkat kebangsaan antarabangsa. Dia bukan dalam daerah tu dah tak ada dah. Jadi beliau ni memang another level lah kita kata kan. Okay, jadi seterusnya ini adalah contoh-contoh lah anugerah-anugerah yang beliau terima. Okay, ini adalah First International Innovation and Action Research baru saja yang lepas di KV. Okay, kemudian selain itu, Puan Rosnizan juga merupakan seorang penulis buku. Ini antara buku antologi. Ini anugerah yang beliau dapat baru-baru ini. Ini adalah pencapaian dan pelibatan tahun 2024 saja. Okey, jadi saya berharap rakan-rakan guru mengambil perhatian atas tunjuk ajar ilmu yang akan disampaikan oleh Puan Rosnizan, kerana template untuk penulisan proposal kajian tindakan ini adalah hasil daripada beliau sendiri. Maksudnya sebelum ni saya pernah kongsikan proposal daripada EPRD ataupun PPD Batu Pahat, tapi yang kali ini saya rasa sangat bertuah lah sekolah kita sebab dapat menggunakan template yang lebih mudah daripada PPD sebelumnya. Tanpa buang masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Cikgu Rosnizan binti Saad untuk memulakan bengkel. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada Cikgu Nur Ain di atas kata-kata aluan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang berusaha, Cikgu Lim Poh Lian, penolong kanan pentadbiran, yang dihormati Cikgu Nur Hamilah binti Paiman, penolong kanan hal ehwal murid, yang dihormati Cikgu Maizura, penolong kanan core curriculum, Cikgu Lileha, penolong kanan petang, dan juga rakan-rakan guru yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey cikgu ya, saya share terus ke skrin. Kita share semua. Tadi Belum. Kita share skrin dulu. Balik. Baik, skrin. Ni. Tekan. Dah. Tekan. Dah. Share. Share. Baru buka dia.
Okey, cikgu-cikgu. Nampak skrin saya? Cikgu-cikgu dengar? Nampak. Dengar, Nampak. dengar jelas. Ya. Dengar tak? Dengar tak? Dengar, Jelas. dengar. Jelas. Sekejap, eh. Cikgu-cikgu boleh dengar ya? Boleh, boleh. Ya, minta maaf lah cikgu, teknikal sikit komputer ni. Baiklah, rakan-rakan guru sekalian, hari ni kita santai-santai je cikgu ya. Saya ni nak berkongsi je dengan cikgu apa yang saya dah, pengalaman yang sedikit sebanyak yang ada pada saya. Tak adalah hebat sangat tapi adalah sedikit pengalaman, orang kata sedikit ilmu yang boleh saya sharing dengan cikgu-cikgu semualah. Okey, jadi tajuk hari ni kata pihak yang dimaklumkan kepada saya lah, Cikgu Nur Ain kata hari ini nak ajar ataupun nak berkongsi dengan cikgu-cikgu macam mana kita nak mulakan satu kajian tindakan di sekolah ya. Jadi tajuk yang saya ingin utarakan hari ini ialah pelaksanaan kajian tindakan, panduan praktikal untuk guru pemula. Cikgu-cikgu semua ada yang dah pernah buat kajian tindakan? Cikgu-cikgu ada yang dah pernah buat ataupun semua ni cikgu-cikgu baru yang baru nak berjinak-jinak, yang baru nak mengenali kajian tindakan tu apa? Ada cikgu-cikgu yang pernah melaksanakan kajian tindakan tak dekat SMK Convent ni? Ada. Ada ya? Ada. Jadi kalau yang dah ada, yang pernah buat, yang pernah melaksanakan kajian tindakan, diharapkan hari ini dapat meningkatkan lagi kemahiran, pengetahuan bagi guru yang baru nak bermula. Ini satu cara ataupun satu platform untuk cikgu mengenali apa itu kajian tindakan dan macam mana kita nak bermula ya, daripada langkah yang paling senang yang paling praktikal ya. Baik. Cikgu-cikgu sekalian, okey, saya nak tanya jugalah pendapat cikgu, pendapat cikgu sekalian. Sebenarnya apa itu kajian tindakan? Apa cikgu kajian tindakan? Agaknya selama ni cikgu pernah dengar tak perkataan kajian tindakan, pernah lihat, pernah menyaksikan, mungkin pernah melaksanakan. Jadi sebenarnya apa itu kajian tindakan ni sebenarnya? Boleh cikgu sharing dengan saya? Ada siapa-siapa nak mengutarakan pandangan sebelum saya teruskan? Tak ada ya? Malu-malu semua ya? Cikgu kita santai-santai je hari ni cikgu. Ini perkongsian saja, sharing, sesi sharing saja. Tak perlu serius-serius. Kita hanya sharing. Ini aku kata relax-relax saja, santai-santai. Ada nak bagi pandangan? Proses penyelidikan. Ya, ada punya perkataan penyelidikan. Selain daripada itu, penyelidikan ni besar sebenarnya, tapi penyelidikan yang kajian tindakan ni dia adalah mini penyelidikan. Dia kajian kecil, penyelidikan Yang membawa kecil. impak, cikgu. Ya, of course membawa impak, tapi kita nak cari secara umum dulu, kajian tindakan tu apa? Mencari penyelesaian dengan mengkaji satu keadaan atau satu masalah yang dihadapi, itulah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka tindakan dibuat. Ya, tindakan untuk menyelesaikan masalah lah maksud cikgu ya? Ya, dengan kajian. Kajian kecil. Penyelidikan, yes. Ya, betul. Okey. So dah ada dia punya unsur-unsur jawapan ataupun pandangan tu memang menepati. Tapi kita lihat apa sebenarnya kajian tindakan ya? Baik cikgu. Kajian tindakan ni adalah satu kajian. Macam tadi ada cikgu cakap kajian atau penyelidikan yang dijalankan oleh guru. Yang dijalankan oleh guru ya, kita sebagai guru. Kita yang jalankan. Bukan orang lain. Kita sendiri yang jalankan dalam bilik darjah. Dalam bilik tempat yang kita mengajar untuk meningkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran kita sendiri. Satu kajian mini dipanggil ya. Kajian penyelidikan mini, penyelidikan kecil yang kita laksanakan dalam kelas kita. Tujuan apa? Untuk meningkatkan amalan pengajaran. Ya, dan kajian kita sendiri itu impact dia nanti akan memberi impact kepada murid kita juga. Okey, kajian tindakan ini melibatkan proses apa cikgu? Kita kenal pasti masalah dulu. Cari masalah, cari isu dalam kelas kita, dalam subjek yang kita ajar. Lepas tu kita plan satu tindakan. Apa yang kita nak buat daripada isu tersebut?
Dan kita laksanakan apa yang kita rancang, lepas tu kita nilai keberkesanan. Apa yang kita rancang tindakan tadi berkesan ke tak berkesan. Jadi langkah pertama apa dia cikgu? Kenal pasti masalah. Kita kena cari masalah dulu. Macam saya kan, saya adalah guru sejarah. Jadi isu yang saya selalu hadapi di kelas ialah murid susah nak ingat fakta. Itu masalah saya. Saya akan ambil satu bab di mana bab tu sangat kritikal. Budak ni, pelajar ni memang tak ingat, memang susah nak ingat. Kronologi tak boleh faham. Jadi kita ambil satu bab tu. Cikgu, kajian tindakan tak perlu ambil skop yang besar ya. Kita ambil satu yang kecil sahaja. Topik-topik kecil sahaja. Jadikan dia ruang lingkup yang kecil. Jadi kita ambil yang kecil tu dan kita laksanakan satu tindakan. Dan tindakan yang kita buat ni cikgu, dia bersifat reflektif, iaitu tak ada betul, tak ada salah. Tak boleh siapa kata, oh awak buat ni tak betul. Oh buat ni salah, tak boleh macam ni tak boleh. Tak ada cikgu. Dia bersifat reflektif, maksudnya dia tidak boleh sesiapa menunding jari mengatakan teknik kita tak betul. Terpulang pada kita lah. Ni kan kelas kita, pelajar kita. Kita lebih tahu murid kita. So kita buat ikut kesesuaian pelajar kita lah. Orang lain hanya boleh melihat, mereka tak boleh mengkritik. Kritik untuk membina boleh. Okey. Baik, cikgu sekalian, cikgu sekalian. Okey. Mengapa kita perlu laksanakan kajian tindakan dalam bidik darjah, cikgu? Kenapa kita perlu laksanakan? Buang masa je cikgu buat ni kan, ada orang kata kan. Buat apalah saya nak buat kajian tindakan ni, sebenarnya buang masa saya je, penat kerja banyak, sibuk jadual pack. Buang masa saya saja kan, nak menambah beban sebagai guru ni satu-satu statement atau pandangan yang biasa kita dengar. Ramai yang berpendirian begini. Dia kata, nak buat apa nak susah-susah buat kajian tindakan ni? Kita tugas banyak sebagai guru kan. Jadi sebenarnya cikgu, kalau cikgu betul-betul menghayati ataupun kata orang tak cuba tak tahu. Belum cuba belum tahu. Tak kenal tak cinta cikgu. Bila cikgu dah cuba, dah kenal, cikgu dah buat kali pertama, percayalah cakap saya, cikgu akan buat kali kedua, ketiga dan seterusnya. Sebab cikgu dah jatuh cinta dengan kaedah ni, kajian tindakan ni. Ini pendapat saya lah sebab saya dah melaluinya dan rakan-rakan saya yang sealiran dengan saya, satu tim saya, semuanya seperti mana yang saya alami. Ya. Okey, kenapa kita perlu laksanakan kajian tindakan cikgu? Pertama sekali cikgu ya, nak membantu guru faham dan selesaikan masalah. Kita kena faham masalah kita dan kita atasi masalah kita. Orang lain tak boleh atasi masalah kita cikgu, kita sendiri yang kena atasi. Lepas tu kita juga dapat meningkatkan strategi pengajaran kita. Kalau kita buat kajian tindakan, kita mendapat meningkatkan keberkesanan. Kalau dulu teknik chalk and talk, kalau dulu hanya guna poster, guna kertas edaran, contohlah macam saya subjek sejarah cikgu ya, sebab saya ni mengajar subjek sejarah. So contoh-contoh saya akan bagi tentang subjek sejarah lah, sebab saya berpengalaman dalam bidang tu. Jadi macam sejarah, kalau dulu tengok teknik dia macam mana, selalu chalk and talk, buku teks, kertas. Jadi timbul satu isu yang besar lah, murid tak akan dapat menguasai fakta sejarah dengan baik. Jadi kita nak biar berterusan begitu ke? Kan, takkan nak biar begitu kan? Pelajar nak ingat fakta susah, nak faham kronologi susah, bila tanya soalan tak boleh jawab, bila exam hard fail ataupun markah tak seperti mana yang kita expect. Jadi kita kena tampil dengan satu cara, kaedah yang boleh membantu murid kita. Jadi nak meningkatkan keberkesanan strategi pengajaran kita. Dan bukan akhir sekali lah, maksudnya dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi murid kita juga. Kita buat sesuatu untuk bantu murid, kesannya prestasi murid meningkat dan akhirnya impact juga kepada kita sebagai pelaksana kajian tindakan dan sebagai guru dalam organisasi tempat kita mengajar. Dan kajian tindakan ini boleh membangunkan profesionalisme kita secara berterusan. Cikgu-cikgu, saya cuba nak berkongsi dengan cikgu ada perbezaan yang sangat ketara antara guru yang melaksanakan kajian tindakan atau inovasi samalah kajian tindakan inovasi, berbeza sikit dari segi cara pelaksanaan. Guru yang melaksanakan kajian tindakan inovasi ni dengan guru yang tak pernah melaksanakan kajian tindakan inovasi, dia punya perbezaan sangat ketara cikgu. Dari segi pembangunan diri, dari segi pencapaian diri, dari segi kesan kepada kita nak memohon, mungkin kita nak mohon guru cemerlang ke, naik pangkat ke, apa-apa saja yang masa hadapan kita, kita akan dapat satu kelebihan, advantage. Guru yang melaksanakan kajian tindakan inovasi ini akan mendapat more advantage daripada guru yang tak pernah melaksanakan.
Lebih ke hadapan, one step ahead, satu langkah ke hadapan. Jadi kalau kita tak ambil peluang ni cikgu melaksanakan, zaman sekarang dah banyak berubah. 10 tahun yang lepas memang orang tak kisah pun dengan kajian tindakan inovasi, orang tak kisah pun, janji silibus habis. Silibus habis, budak exam. Itulah dia hasilnya. Tapi 10 tahun sekarang dunia digital ni, orang dah mula buka mata, orang lihat kajian tindakan ni satu platform yang sangat baik untuk membentuk diri dan juga murid kita. Jadi pembangunan profesional guru secara berterusan dan akhirnya membawa satu budaya inovasi dalam kalangan guru. Di mana kita sebagai guru, jika kita berbudaya dalam bidang inovasi dan kajian tindakan, dia akan memberi kita satu impak yang besar dari berbagai aspek, cikgu. Sebab tu cikgu saya bermula membuat kajian tindakan ni sejak tahun 2020, cikgu. Masa tu bidang dalam PKP. Semasa PKP kita kat rumah kan, selain daripada menulis, saya menulis buku-buku juga masa PKP. Pada masa yang sama saya ambil peluang juga buat inovasi. Daripada inovasi tu saya belajar buat kajian tindakan. Sikit-sikit saya belajar secara online lah. Saya cuba buat, masuk pertandingan. Saya dapat medal paling sikit pun, paling rendah pun gangsa. Dan walaupun gangsa, saya rasa sangat seronok. Saya cuba lagi, saya buat lagi tajuk lain. Saya cuba cari lagi. Jadi saya belajar daripada semasa ke semasa, saya meningkatkan kualiti diri saya dari semasa ke semasa. Dan alhamdulillah lah, kata ilmu tu taklah kata pakar sangat, tapi adalah pengalaman untuk dikongsi dengan rakan-rakan yang nak belajar, ya. Okey. Baik cikgu. Okey cikgu, seterusnya kita lihat kat cikgu semua okey? Cikgu semua okey ke? Senyap je. Okey. Cakap seorang je ni. Okey. Baik, sebelum kita buat hari ni cikgu, kita nak buat proposal kan? Kata Cikgu Nur Ain, hari ni cikgu kena buat proposal. So saya akan tunjukkan cikgu macam mana buat proposal yang mudah. Tak payah pening-pening cikgu nak buat susah-susah. Starting kita mula langkah yang paling mudah dulu. Nanti kita dah ada pengalaman, kita boleh pergi step seterusnya sampai kita jadi mahir. Okey, kelebihan melaksanakan kajian. Cikgu, ni guru ni saya baca secara langsung lah. Tadi saya dah sentuh banyak tadi. Ni saja sepintas lalu. Okey. Kita lihat model kajian tindakan. Okey, cikgu. Saya nak sentuh kat sini, saya nak terangkan sedikit lah. Cikgu, dalam melaksanakan kajian tindakan, kita akan menemui banyak model. Ada pelbagai model dalam dunia kajian tindakan. Dan ada lebih 10, kadang-kadang setengah negara tu sampai lebih 20. Tengok negara kita Malaysia ni biasa dalam 10. Tapi yang biasa orang amalkan yang menjadi pilihan dalam membuat kajian tindakan ada beberapa di sini. Kalau macam saya sendiri pun saya biasa guna yang ini, cikgu. Cikgu pernah dengar tak model Chemist and McTaggart? Pernah dengar cikgu-cikgu? Tak pernah. Tak pernah dengar. Okey, tak apa. Saya hanya tanya cikgu kalau ada pengalaman mendengarnya kan. Model kajian tindakan yang kita selalu amalkan, macam saya sendiri, saya kalau buat penulisan kajian tindakan, saya akan pilih model-model yang biasa dibuat. Chemist and McTaggart 1988, model Levin 1946, lepas tu model McNiff, model Stranger. So 1, 2, 3, 4 ni model yang biasa kita laksanakan. Hari ini saya tak berniat nak menjelaskan secara detail lah setiap model ni. Sebab cikgu-cikgu kalau nak tahu lebih lanjut dan mendalam boleh Google saja. Boleh tengok dekat online banyaklah maklumat tentang model-model. Saya cuma tunjuk kat cikgu sepintas lalulah model-model yang ada dalam pasaran Malaysia yang selalu digunakan oleh pengkaji-pengkaji kajian tindakan, ya. Okey. Okey, next. Okey cikgu, yang saya sebutkan sebentar tadi, dalam kajian tindakan salah satu model yang terkenal, yang famous, yang selalu menjadi pilihan guru-guru adalah namanya Chemist and McTaggart. Cikgu, kalau kita buat kajian tindakan, kita perlu ada model. Kita tak boleh buat sembrono suka hati kita langgar dinding saja. Itu bukan satu kajian. Dalam kajian mesti ada model. Kita pegang model apa. Tak kisah model apa, tak ada betul atau salah. Tapi dalam laporan, kita mesti nyatakan model apa yang kita pilih. Macam saya sekarang, saya gunakan model kajian Chemist and McTaggart 1988 di mana ia mengandungi 4 elemen. 4 elemen. 1, tinjauan awal. Ini pemerhatian awal, ya. Yang kedua, merancang. Kita rancang tindakan kita nak buat apa, intervensi apa kat sini. Melaksanakan tindakan, kat sini kita kena tunjuk langkah-langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 di sini. Apa yang kita buat kita nak laksanakan intervensi kita.
Akhir sekali, reflect. Reflect maksudnya kita memerhatikan semula hasil yang kita laksanakan di sini. Ada kesan ke, tak ada kesan ke kat sini. So, model ni pegangan kita sepanjang proses penulisan kajian tindakan kita. Saya tunjuk kat cikgu ya. Dalam laporan kita mesti ada gambar model seperti ini. Mesti ada model. Kalau tak ada model, tak valid. Laporan kita tak sah. Tak boleh diterima lah. Kalau kita bertanding, kita tak akan menang. Tak akan menang sebab kita bergantung kepada apa? Tak ada model. So, nanti cikgu boleh rujuk lah kalau nak baca lebih lanjut, cikgu boleh tengok dekat Google, okey? Okey. Baiklah, sampai ke pasal yang kita nak ni. Ni kita nak objektif kita pada hari ni, cikgu-cikgu kan? Cikgu-cikgu dah bersedia belum dengan pen ke dengan apa ke? Sebab nanti pun maklumat atau dokumen nanti Cikgu Nur Ain akan masukkan juga dalam chat. Nanti cikgu-cikgu boleh lihat semula, ulang kaji semula, okey? Cikgu boleh tengok balik. Okey, tapi kita tengoklah. Okey, langkah-langkah mudah untuk laksanakan kajian tindakan bagi guru pemula. Cikgu yang tak pernah buat, tak pernah tahu, tak pernah ada pengalaman, tak pernah cuba, kita tengok hari ni. Susah tak susah? Mungkin cikgu yang pernah buat, alhamdulillah lah ada pengalaman kan, ada sedikit pengetahuan. Okeylah, kita boleh tingkatkan lagi. Okey. Jadi kita nak untuk asas ni, langkah-langkah mudah ni kita ambil asas sahaja. Okey, di sini ya cikgu. Untuk kita bermula sebagai guru pemula dalam melaksanakan kajian tindakan, kita akan lihat 4 perkara ini cikgu. Tak payah banyak-banyak cikgu ya. Kita slow and steady. Tak payah banyak-banyak. Pertama kita tengok kat sini. Pemerhatian. Cikgu boleh saya tanya tak? Pemerhatian ni apa cikgu? Apa itu pemerhatian? Ada boleh cikgu sharing dengan saya? Pagi ni ngantuk lah kalau tak ada cikgu bersharing. Melihat keadaan tu dengan murid kita perhatikan. Ya. Kita tengok gelagat mereka, itu semua pemerhatian lah. Cara kita jawab melihat mereka. Yes. Ya, betul cikgu. Kita melihat. Melihat siapa? Murid Melihat murid kita. Kita lihat, kita nilai. Kita lihat, okey, contoh saya kan dekat kelas dan mengajar subjek sejarah. Saya tengok budak saya, murid saya ni, kenapa selalu tak jawab soalan ni? Bila tanya jawapan, bila tanya soalan lisan tak boleh nak jawab. Bila exam markahnya habis, semuanya markah tak lulus, 30 ke bawah. Bila tanya tak boleh jawab. Selalu isu-isu macam tu lah kat kelas selalu tak ada semangat. Kan? So kita perhatikan, biasa dalam pemerhatian tempoh 1 minggu atau 2 minggu. Cari isu dulu yang ada dalam bilik darjah. Okey, lepas tu kita pun macam saya kat sini kan, contoh. Murid suka ingat fakta kerajaan alam Melayu. Saya mengajar tingkatan 2. Susah nak ingat fakta ni, kerajaan alam Melayu ni. Lepas tu kalau exam ke, ujian ke, penilaian ke, markahnya dapat minimum saja. Ada yang tak lulus, ramai yang tak lulus. Okey, bila berlaku banyak kali macam ni, sebulan ke sebulan, saya pun terfikir, apa masalah belajar kita ni? Dari sinilah timbulnya isu cikgu ya. Daripada pemerhatian, timbul isu. Okey, jadi bila timbul isu, dah kena pasti dah isunya, kita buatlah perancangan. Perancangan ni kita kena buat objektif lah. Lepas tu kita tampil dengan satu intervensi. Macam saya kan, subjek sejarah baru ni saya ada buat satu kaedah. Nama kaedah saya ialah Road to Victory. Iaitu pembelajaran kumpulan. Dan yang paling-paling terbaru yang tahun lepas yang dapat pingat emas tu saya buat HIMSS. HIMSS tu projek PBL. Projek HIMSS PBL iaitu pembelajaran berasaskan projek yang buat buku cerita. Buku cerita sejarah. Saya ambil maklumat fakta dalam sejarah tu, create jadi satu cerita storytelling. Itu jadikan satu intervensi lah untuk kajian tindakan. Okey, lepas tu kita dah ada satu intervensi yang menarik, kita laksanakan cikgu. Ni tempoh ni dalam masa 2 minggu, 2 bulan boleh terpulang, nanti ada langkah-langkah dia. Laksanakan tindakan tersebut. Contoh intervensi Road to Victory laksanakan tempoh 4 minggu. Setiap minggu perlu terlibat dengan aktiviti. Okey. Lepas tu kita buat langkah-langkah. Dalam penulisan kita perlu ada langkah-langkah cikgu bagaimana melaksanakan tindakan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya. Kita kena nyatakan dengan detail.
Langkah 1 apa? Murid diberi penerangan. Okey, saya tunjukkan cikgu Saya tunjukkan satu sekejap saya tunjukkan. Okey, ini satu pemahaman sejarah melalui penghasilan buku cerita History is My Story atau HIMS, pendekatan PBL. Jadi kita buat satu langkah-langkah dia cikgu ya. Cikgu tengok kat sini, saya tunjukkan contohlah penulisan kertas kerja saya ataupun laporan kajian tindakan. Ini adalah buku kerja murid saya cikgu yang saya buat, buku cerita sejarah. Ambil fakta dalam buku teks sejarah. Jadikan satu buku cerita, ni semua murid buat ni. Cover-cover design buku sebelum dicetak, pelajar yang buat. That's why kita panggil PBL, pembelajaran berasaskan projek. Ini dia punya perkara-perkara. Okay, nak tunjuk langkah-langkah tadi. Okay, langkah-langkah ya. Ni gambar-gambar kita kena ada cikgu. Gambar aktiviti kita perlu ada. Ini dah advance cikgu ya, tapi saya nak tunjuk sajalah. Kalau nak buat yang sebenarnya dia ada banyak lagi masa, tak cukup 1 jam. Okey. Ni cikgu. Ni langkah-langkah nak tunjuk kat cikgu tadi tu, yang perancangan tadi tu. Yang bukan perancangan, tindakan. Yang tindakan. Langkah-langkah 1 sebab apa? Bulan pertama, bulan Mei. Okey, perancangan kan? Pengkaji mengenal pasti isu. Lepas tu pengkaji melihat kelemahan murid menguasai. Murid dipecahkan 12 kumpulan. Okey. Setiap kumpulan diberi satu topik. Ni semuanya lah cikgu ya. Bulan kedua pula, kat sini pula. Setiap kumpulan menjalankan tentang topik mereka menggunakan pelbagai sumber, sama ada sumber apa-apa yang ada lah. Okey, semua ni langkah-langkah cikgu ya. Saya tunjuk sepintas lalu. Ada bulan ketiga pula, bulan Ogos, September. Ni semua saya ambil dari Chemist MedTech punya lah. Ni semua langkah-langkah. Jadi kalau cikgu menulis kerja tindakan, perlu ada penulisan langkah-langkah demi langkah. Kalau tak ada, kertas kerja kita tidak menepati. Ya. Dan kita ada dapatan kajian. Ni kat nantilah dapatan kajian. Okey, kita lihat dulu yang ini. Okey. Jadi lepas kita dah buat perancangan langkah-langkah semua ni, kita ada refleksi. Refleksi ni sebelum dan selepas. Kita buat pemerhatian semula, nak tengok intervensi kita tadi tu ada impact ke tak ada impact? Ada perubahan ke tak ada perubahan? Cikgu kena tulis ni. Guru melihat hasil impact setelah pelaksanaan sama ada berkesan ke tak berkesan. Dan pemerhatian semula kena ada data di sini. Contoh sebelum ni kan, murid saya malas, kerja tak siap, markah kerja tak siap, kalau tanya tak nak jawab, itu sebelum. Selepas intervensi, murid boleh menjawab, murid seronok belajar, dah tak mengantuk lagi, makin aktif dalam kumpulan, berkolaborasi. Itu dia punya pemerhatian kita. Okey, markah pula, dulu markah 20 aja. Lepas intervensi dapat 50 ke 40, ada peningkatan. Itu kena nyatakan cikgu dengan data. Ni ada data di sini. Data-data ya. Data-data ni kita akan persembahkan begini. Ini data dia cikgu. Data analisis dokumen. Ini markah, bukan markah hasil kerja murid kita sebelum dan selepas. Selepas markah lebih tinggi. Kalau sebelum ni markah banyak salah. Sana salah, sini salah. Markah pun sikit. Bila kita buat intervensi, lebih banyak markahnya. Jawapan pun panjang. Ni kena ada dokumentasi ni ya, cikgu kena ada. Kena tunjukkan. Ni markah yang saya buat markah lah. Perbezaan markah sebelum dan selepas. Lepas tu ada dapatan kajian permarkahan. Ni semua bahagian yang dapatan tu ya. Markah ni berapa banyak. Ada beza sebelum dan selepas. Okey. Ni kita tunjuk gambar-gambar yang menarik. Tunjuklah dekat, kalau kita ada gambar yang menarik, kita masukkan dalam dokumentasi kita. Ni yang tadi pemerhatian cikgu. Pemerhatian ada 2 jenis cikgu. Satu pemerhatian yang kita lihat tingkah laku. Satu pemerhatian kita boleh buat dalam bentuk temu bual. Interview budak. Contoh kat sini. Okey, ini selepas buat intervensi. Saya suka guna Canva untuk desain buku saya. Dalam Canva ada banyak contoh desain, buat ayat-ayat yang elok sikit lah cikgu kan. Okey, murid B kata, tulis cerita sejarah benda baru untuk saya tak pernah buat. Ni intervensi ini adalah dapatan ni, pemerhatian selepas kita buat intervensi ni. Lepas tu murid C kata, best lah dapat buku cerita sendiri. Terima kasih Kak Cikgu bagi peluang. Murid D kata, bosan lah belajar tulis nota je. Buat cerita best juga. Macam tu. Contohlah ayat cikgu boleh create lah sikit.
kan, ayat-ayat yang formal sikit lah. Jadi ini pemerhatian refleksi tadi yang keempat tu, yang selepas intervensi dijalankan kat sini. Kat sini. Jadi cikgu tengok sekarang ya. So ada berapa langkah cikgu? Berapa langkah kita nak bermula? Ada 4 langkah kan cikgu kan? Pemerhatian, buat rancang, laksana, refleksi. Okey. So setakat ni cikgu faham tak? Cikgu boleh faham tak setakat ni ya? Faham. Boleh faham ya? Okey. Baik. Okey cikgu. Cikgu boleh bersedia dengan inilah. Kalau cikgu dekat chat tadi cikgu Nur Ain dah hantar. Belum? Sekejap lagi lah hantar, tak apa. Okey, bagaimana cara menulis laporan kajian tindakan? Cikgu ni yang simple ya. Nama, ada kata ada tajuk kita apa? Nama kita, organisasi, abstrak. Sekejap lagi saya akan ajar cikgu cara menulis abstrak ya. Sebab ramai pengkaji, guru dia markah untuk abstrak ni tak berapa tinggi sebab dia tidak mengikut format yang betul. Sekejap lagi saya akan tunjukkan cara macam mana nak tulis abstrak ni. Okey, lepas tu ada pengenalan, ada permasalahan kajian, metodologi, intervensi dan dapatan. Okay, ini semua adalah kronologi dia ataupun susunan yang perlu ada dalam laporan kajian tindakan. Okey, nanti saya akan bagi cikgu template. Cikgu cuba isi template tu. Cuba cikgu isi template tu. Supaya cikgu lebih menjurus kepada cara penulisan yang betul. Okey. Okey. Sekejap lagi saya akan bagi cara menulis abstrak. Yang apa tu tadi? Alamak. Cikgu dah hantar ni. Cikgu dah hantar yang tu. Cara menulis laporan kajian. Puan Rosnita. Ya. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh, sila cikgu. Sebenarnya kami nak belajar cara macam menulis proposal. Tapi apa yang diterangkan oleh Puan Rosnita sangat detail. Jadi adakah perlu kita semua ikut macam ini? Tak. Belum masuk lagi bab proposal Puan. Bab proposal sekejap lagi saya akan masukkan. Okey. Okey, ni baru cerita tentang langkah-langkah. Sekejap lagi kita buat proposal ya cikgu. Sekejap ya. Okey, okey macam proposal. Ada anda. Ini abstrak, contoh abstrak penuh. Okey, sekarang kita tengok proposal. Template penulisan proposal. Okey. Baik, cikgu-cikgu sekalian. Tadi yang Puan cakap tadi nak belajar tentang proposal ya. Baik, proposal ini yang saya bagi template dekat cikgu. Dekat chat cikgu Nur Ain dah hantar. Ni template ni saya dah bagi pada cikgu Nur Ain. Nanti cikgu boleh print, cikgu boleh isi maklumat macam ni, proposal. Okey. Ni teknik penulisan proposal cikgu. Saya dah buat bentuk kotak macam ni supaya senang cikgu isi di sebelah sini. Ni saya bagi contoh lah. Kalau untuk yang cikgu tulis nanti, cikgu boleh buang lah ayat saya ni. Cikgu ambil isi ni kat sini saja. Gunakan template ni cikgu untuk buat proposal. Nanti bila dah siap ni baru buat ayat, baru kita jadikan satu yang penuh lah. Okey, contoh gini cikgu Okey, teknik dia macam ni cikgu. Satu pemerhatian tadi cikgu saya cakap kan. Okey, ni ayat macam cikgu sambung. Berdasarkan pemerhatian saya selama 2 minggu, saya mendapati bahawa murid saya, okey. Kita tulis. Murid saya apa? Cikgu Nur Ain bagi contoh. Murid saya apa Cikgu Ain? Ada isu tak? Tidak dapat mengenal pasti. Okey, murid saya tidak dapat Mengenal pasti elemen dan prinsip reka bentuk. Maksudnya dia keliru. elemen reka bentuk. Elemen atau prinsip. Okey, prinsip reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk. Okey, ni isu yang Cikgu Nur Ain jumpa kat kelas dia. Okey, pemerhatian saya dapati murid saya tak dapat kenal pasti elemen prinsip reka bentuk. Okey, dah satu dah isi dah template. Proposal. Okey, now kita pergi pada segmen kedua ni, perancangan kita. Okey, ayat dia macam ni cikgu. Nanti ikut ayat saya ni. Berdasarkan permasalahan yang saya hadapi,
saya ingin melaksanakan satu kaedah pengajaran yang dinamakan, contoh. Apa nak bagi pengajaran, nak bagi contoh apa? Contoh teknik apa? Contoh namakan kaedah apa? Cikgu Nan Ain ada idea? Nafasi. Kaedah, namakan satu permainan. Satu kaedah permainan yang dinamakan, kaedah permainan yang dinamakan bingo, contohlah. Contohlah bingo Ini teknik kita, kaedah kita nama bingo Okey. Tu nama kita, bingo dah ada. Ni kena cerita lebih detail lah. Cerita sikit ni tentang bingo ni. Cerita sikit pasal bingo. Apa ni bingo ni? Tak faham ni. Ceritalah sikit pasal bingo kat sini. Kaedah bingo adalah satu kaedah intervensi yang memerlukan murid menyusun perkataan-perkataan menjadi satu ayat lengkap. Contohlah. Bagi cerita sikit pasal bingo ni. Contoh-contoh ya. Okey, cerita sikit. Lepas tu buat ayat seterusnya kat bawah. Objektif kaedah ini adalah untuk apa? Apa objektif kita? Untuk membantu murid mengenal pasti lah. Untuk membantu murid mengenal elemen reka bentuk. Salah tak apalah, reka bentuk. Dan dapat ataupun dapat menjawab soalan, contohlah menjawab soalan ujian dengan lengkap. Contohlah so ada dua. Cikgu, objektif mesti ada dua minimum ya. Satu boleh tapi biasa tak kuat. Biasa buat dua elemen, dua objektif. Cikgu buatlah objektif macam ni. Nanti template nanti Cikgu Nur Ain bagi semua cikgu akan isikan template ni ya. Okey. Jadi untuk perancangan ini saya mengaplikasikan model kajian apa? Ini semua kena bagi tahu. Cikgu kena share satu elemen lah. Ya. Ya, satu model kajian yang iaitu Chemist and Math Taggart 1988 yang mengandungi empat fasa. Ceritalah iaitu fasa 1, fasa 2, fasa 3 apa dan 4 tadi kan. Okey, hurai kat sini. Okey, dah hurai, dah sedar. Pergi pada kotak melaksanakan tindakan. Okey, saya melaksanakan intervensi apa tadi? Bingo kan? Contoh. Permainan bingo. Macam itulah nak buat. Senang cikgu, tak susah pun. Permainan bingo selama, katakanlah buat selama 1 bulan. Bermula bulan Mac hingga April. Okey, cikgu pula. Itulah. Okey. Berikut ada langkah-langkah pelaksanaan. Cikgu huraikan langkah 1 apa, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Ini ikut cikgu punya kajian lah. Cikgu punya kajian. Ini tak payah buat ayat panjang-panjang. Ayat ringkas cikgu sebab ni proposal. Nanti nak tulis yang lengkap nanti baru buat ayat panjang. Cikgu faham tak? Okey. Yang keempat ni ada refleksi dia. Sebelum dan selepas. Okey. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa murid saya mula memberi respon. Betul kan? Mula memberi respon positif. Ketika sesi PDPC yang dijalankan. Selain itu, murid juga dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dengan lengkap mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Macam tu. Ini apa ni? Kalau macam ni, ini adalah satu respon ni panggil perilaku, tingkah laku ya, tingkah laku. Pemerhatian tingkah laku ni. Kita kena nyatakan sifat pelajar, tingkah laku pelajar. Dulu malas, jadi rajin. Dulu tak buat kerja sekolah, dah mula buat kerja. Dulu tak menjawab soalan, buku kerja kosong. Bila dah buat intervensi dah penuh, dah boleh jawab, dah boleh melaksanakan tugas dah.
Itu. Kalau dulu banyak cakap, selalu sembang dengan kawan, bila buat intervensi dah mula memberi interaksi yang positif, mula bekerjasama dalam kumpulan. Cikgu kena nyatakan semua pemerhatian cikgu selepas intervensi. Okey. Hal ini dapat dilihat dalam jumlah pemarkah. Ini markah. Ini kalau markah lah. Yang ini pemerhatian tingkah laku, kat sini markah. Okey, selain itu, kita dapat melihat jumlah markah yang diperoleh dalam ujian 1 semakin meningkat. Ni kena ada jadual kat sini. Ni kena ada markah. Kat sini kena masukkan data markah, sebelum dan selepas. Kena dinyatakan markah sebelum dan selepas. Sekejap saya tunjukkan contoh markah sebelum dan selepas. Ni macam ni cikgu. Ni markah buat macam ni. Ada sebelum selepas, markah ujian 1, ujian 2. Kena nyatakan begitu. Okey. Tadi. Jadi cikgu nyatakan macam itulah. Okey, pemerhatian tingkah laku semua. Jadi ada temu buah dan sebagainya. Masukkan gambar-gambar yang relevan. Okey cikgu. So cikgu boleh faham tak yang ini? Boleh cikgu ikuti? So ini template ni boleh cikgu gunakan lah nanti. Cikgu Ain bagi kepada semua guru lah untuk isi template ni. Nanti bila kita dah siap template ni, dan baru kita transfer ke dalam bentuk ayat. Ayat lengkap. Ayat kat sini lah. Okay, cikgu kena buat ini ya. Penulisan proposal kajian tindakan cikgu ni cikgu buat dalam bentuk kod lengkap lah. Ada macam ni. Okey ni. Macam ni. Penulisan abstrak. Abstrak boleh cakap lagi Ain? Dah share. Okey ni yang abstrak ya. Yang abstrak ni cikgu Ain dah share. Dalam abstrak perlu ada apa? Perlu abstrak dia kena ada pengenalan. Kat sini cikgu dah bagi contoh ya. Permasalahan kajian, ada tujuan, metodologi, ini semua ni cikgu kena isi juga kotak ni. Nanti Ain bagi kotak ni juga Ain Kotak ni Ain bagi yang kosong. Untuk buat abstrak dulu, susun maklumat seperti ni. Lepas tu dah siap baru jadikan satu yang penuh. Daripada kotak ni transfer jadikan satu ayat penuh. Macam ni. Okey. Kena semua proposal cikgu sekalian kena ada tajuk. Buat tajuk dulu. Lepas tu nama cikgu. Lepas tu nama organisasi cikgu, nama email. Lepas tu ada abstrak. Abstrak mesti komplit. Proposal pun mesti abstrak dia komplit cikgu. Tak boleh ringkas. Abstrak mesti penuh. Ikut yang saya bagi contoh ni, kotak ni, buat dulu kotak. Lepas tu bila dah siap ni, dan baru cikgu sambung kat bawah ni proposal. Macam tu. Okey, ada apa nak tanya cikgu? Ada soalan daripada cikgu sekalian? Kena tidur cikgu dah. Boleh faham cikgu? Faham. Faham? Laju sangat Ain saya. Allah, okey. Cuba ya. Okey, dalam menulis abstrak tadi perlu ada macam ni. Ya. Apa kandungan abstrak tadi itulah? Yang tadi. Dalam abstrak tadi ni. Nanti Ain bagi kotak ni untuk cikgu isi. Pengenalan ada 7. Dalam abstrak perlu ada 7 perkara. Cikgu tengok pengenalan, permasalahan, tujuan umum, metodologi, kumpulan sasaran kita, objektif, dapatan, kesimpulan. Ayat jadi ringkas je. Contoh macam ni, pengenalan. Mata pelajaran sejarah bukan sahaja
Ini pengenalan umum saja. Melahirkan murid yang mempunyai jati diri patriotisme dalam diri mereka, malah mempelajari sejarah dapat menjana kemahiran. Okey, ini umum saja. Okey, permasalahan. Ramai murid dilihat kurang meminati mata pelajaran sejarah kerana pengajaran guru yang masih ditakut lama dan tak mampu mencambahkan minat dan kemahiran berfikir. Ini permasalahan ya, terlalu macam tu. Cikgu tulislah cikgu punya masalah apa kat sini. Okey, ini ikut pada cikgu punya tajuk lah. Tujuan umum. Okey ni, projek PBL bertujuan untuk merangsang minat, motivasi dan mencungkil bakat dan kreativiti murid. Okey, metodologi pula. Okey, kajian pengkaji dalam makalah ini menggunakan pendekatan PBL iaitu menghasilkan satu buku cerita sejarah History is my story, HIMS. Okey, ni cikgu punya metodologi, cikgu punya lah. Intervensi cikgu isi cikgu punya ya kat sini. Okey, kumpulan sasaran seramai 25 orang murid tingkatan 1 terlibat dalam kajian ini. Okey, objektif, nyatakan objektif apa? Macam saya kat sini membantu meningkatkan pemahaman murid terhadap peristiwa sejarah. Saya punya objektif. Ya. Ya, abstrak. Okey, dapatan kajian, ni saya dapat dapatan sikit lah, ringkas je. Tak payah ada data. Kesimpulan, harapan pengkaji agar kaedah ini dapat diperluaskan dan subjek sejarah dalam semua tingkatan. Ni. Jadi, semua ni, elemen-elemen ni cikgu-cikgu ada dalam penulisan abstrak. Jadi cikgu pun ambil ayat tadi, combinekan, satukan, jadikan satu perenggan. Satu perenggan berapa patah perkataan cikgu biasa? 250. Biasa cikgu kan ikut kepada penganjur. 250, ada yang kata 300. Ada yang 250. Ikut penganjur lah. So ini jumlah patah perkataan. Dalam satu perenggan, bawah dia ada kata kunci. Ada kata kunci macam ni. So faham cikgu? Jadi abstrak cikgu bina kotak ni dulu. Isikan kotak ni dulu. Lepas tu buatkan perenggan. Okay. Lepas tu nanti barulah tulis yang sambung dengan proposal tu. Cikgu faham tak? Proposal tadi mana? Proposal tadi? Yang ni proposal. Cikgu isi proposal ni dulu ya. Then baru buat ayat penuh. Biasanya cikgu buat dalam masa PDPC atau di luar? Intervensi sebenarnya kita buat dalam PDPC. Sebab dalam PDPC murid ada dan kita melaksanakan pengajaran menggunakan intervensi. Di luar pengajaran itu dah tak formal. Kita nak yang formal dalam PDPC. Tambahan di luar boleh untuk tambah-tambah kan, itu boleh. Tapi laporan kita mesti berdasarkan PDPC. That's why ada langkah-langkah tadi tu. Langkah 1, langkah 2. Nak tunjukkan kepada laporan kita tu langkah 1 kita buat apa, langkah 2 buat apa. Kalau tak melibatkan semua murid dalam kelas? Boleh. Minimum pelajar seorang je. Masa PDPC, dia tak melibatkan semua murid, mungkin 5 orang tu. Ya, betul. Tapi dia boleh buat di luar sebenarnya. Buat di luar, tapi kalau kita tengok tajuk sesuai tak? Kalau macam saya PBL, pembelajaran berasaskan projek. Kalau projek saya tu projek menanam rempah ratus contoh. PBL saya menanam rempah ratus. Sejarah kan? Bolehlah buat kat luar, tunjukkan dekat kebun. Betul tak? Menurut Ain gitu kan? Kalau benda yang sesuai di kelas, kena di kelas. Ikut tajuk kita. Adakah guna soalan yang sama untuk ujian sebelum dan selepas? Digalakkan soalan berbeza, tajuk yang sama, topik yang sama, kita kena tukar soalan berbeza. Tak boleh soalan yang sama 100%. Contoh, nyatakan perkembangan agama dalam kerajaan Funan. Itu yang pertama. Lepas tu kali kedua kita buat yang sama. Nyatakan agama dalam kerajaan Funan. Tak boleh. Ubah. Contoh, huraikan kepentingan agama dalam masyarakat kita. Ada sikit sama agama juga. Tapi soalan dah ubah. Gitu. Dia tak boleh 100%. Tak digalakkan. Daripada kursus yang saya pergi tu, dia kata tidak digalakkan membuat soalan 100% sama. Cikgu kena ubah. Topik yang sama. Topik yang sama. Okay. Kita boleh buka sesi soal jawab lah. Saya rasa macam banyak soal apa? Soalan daripada boleh. Ya. Cikgu juga ada soalan nak tanya. Cikgu boleh utarakan. Saya jawab apa yang saya mampu. Ikut apa yang saya tahulah, insya-Allah. Sebab macam saya pun rasa macam banyak benda baru jugalah. Saya dapat sebelum ni pun saya gunakan
soalan sama. Tak boleh. Tidak digalakkan. Bukan macam saya kata tadi, tak ada galakkan. Bukanlah kata salah kan, kita buat ni kan tak ada betul, tak ada salah kan. Kalau kita buat soalan yang sama kan, nanti kalau kita buat pembentangan, kita akan di-questionkan. Dia akan, juri akan tanya kita, awak guna soalan yang sama ke? Kita boleh, sebab dia berlakunya manipulasi. Ya, betul. Dia akan manipulasi soalan yang sama. Jadi better kita ubah soalan, tapi sebenarnya maksud sama je. Daripada ketua juri punya persepsi, mungkin apa, akak punya view lagi besar lah kan, sebab sebagai ketua juri kan. Ya, insyaAllah. Bolehlah. Rakan-rakan cikgu ada nak tanya, cikgu silakan. Saya cuba bantu apa yang saya boleh lah, insyaAllah. Boleh cek lah. Kalau cek, cikgu Ain baca lah. Boleh cek juga. Cikgu Ain tolong bacakan ni kalau cek. Kita ada 3 minit untuk yang slot 1. Cikgu faham ya cara nak tulis abstrak ya. Abstrak tu perlu ada elemen yang saya tunjuk tadi, mesti ada. Kalau tak ada benda tu tak lengkap lah abstraknya. Boleh ke kajian tindakan digunakan untuk mata pelajaran lain? Kajian tindakan semua subjek boleh cikgu. Kajian tindakan semua subjek boleh. Yang cikgu mengajar subjek apa, semuanya boleh. Sebab kita kan semua ada isu dengan murid kita. Subjek apa pun yang kita ajar, betul? Takkan subjek sejarah aja, semua subjek pun ada isu. Cikgu kena dapatilah, kena pastilah isu masalah cikgu. Macam contoh kalau ada bahasa Melayu tu, murid tidak dapat menulis karangan dengan menggunakan berpandukan contoh isi kan, tak dapat nak tulis dengan lengkap, dengan betul. Jadi teknik yang saya gunakan nak bagi murid tulis dengan betul, guna teknik apa? Guna teknik ni, apa nama dia, ada teknik dia lah, macam tu. Ada teknik apa nak bantu murid, macam tu. Matematik pun banyak. Cikgu tahu tak, dalam pertandingan inovasi ke ataupun tindakan kan, cikgu tahu tak, yang banyak menang adalah cikgu pendidikan Islam, RBT, Sains. Banyak menang diorang. Sebab apa? Diorang ada benda tau. Macam sains tu, diorang boleh create something, alat maujud. RBT pun sama, dia buat benda maujud. Kalau macam kita sejarah dengan bahasa ni kan, nak buat maujud susah sikit. Sebab kita jenis tak ada barang tu nak buat cipta. Banyak kan idea lah. Tapi saya cubalah dapatkan maujud yang saya boleh sesuai lah. Maksimum tak ada maksimum, tak minimum seorang. Minimum 1 orang murid. Maksimum terpulang kat cikgu. Dia tak ada mengatakan maksimum berapa banyak. Tak ada. Boleh 1 kelas. Saya biasa buat 1 kelas cikgu. Macam saya subjek sejarah kan, saya buat 1 kelas. Saya tak ada tak pilih, cuma buat kumpulan lah. 1 kelas tu kata ada 30 pelajar, 1 kumpulan 5 orang. Saya pecahlah 5 kumpulan, gitu. Ada yang buat 5 orang pun boleh, 1 orang pun boleh, seorang pun boleh, tak salah cikgu, betul. Terpulang boleh cikgu. Okey, nak cerita secara detail memang dia ambil masa panjang. Kreatif pula. Kajian tindakan dengan inovasi kan, penulisan dia tu cara dia, format dia, betul, format penulisan. Inovasi lebih ringkas. Kajian tindakan lebih detail dan banyak elemen. Inovasi dia mudah sikit. Tapi impact sama je. Impact sama, data-data dapatan sama. Inovasi nanti kita Cikgu Ain boleh terangkan semula. Untuk lebih lanjut tentu. Dia memang ada beza ya, memang ada, tak boleh sama. Kalau awak masuk pertandingan inovasi, awak hantar penulisan kajian tindakan, awak akan dapat markah yang rendah. Awak penulisan awak salah. Kalau awak masuk pertandingan kajian tindakan, awak hantar penulisan inovasi, awak tak akan menang. Salah juga. Dia ada beza. Walaupun ada perkara yang sama dan tu. Ya.
objek ataupun bahan yang sama. Bahan yang sama. Cikgu tahu tak, Format berbeza. kajian tindakan kita boleh jadikan inovasi. Inovasi pun kita boleh jadikan kajian tindakan. Kita boleh ambil benda yang sama. Tapi tak boleh ambil orang punya. Inovasi tu tak boleh ambil orang punya. Ambil orang punya kita kena upgrade lah. Kena ada penambahbaikan. Macam tu. Okey, saya buat kesimpulan. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya buat kesimpulan ya. Okey. Cikgu sekalian, kajian tindakan adalah satu pendekatan yang bermanfaat bagi guru untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran. Dengan melaksanakan kajian tindakan, guru dapat kenal pasti cabaran dalam bilik darjah, cuba strategi yang baru dan menilai strategi tersebut. Kajian tindakan bukan sahaja membantu meningkatkan prestasi pelajar, tapi juga memperkasakan kemahiran profesionalisme guru. Dan kajian tindakan wajar dijadikan sebagai budaya kita di kalangan guru untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan organisasi kita. Itulah yang saya boleh buat kesimpulan pada cikgu sekalian. Jika ada kesimpulan, ada nak tanya ke, nak perlu bantuan saya, nak perlukan bimbingan dan sebagainya, tidak ada masalah. InsyaAllah saya boleh membantu. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang dihormati buat tetamu undangan kita pada pagi ini, Cikgu Rosnizan binti Saad, atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Pagi-pagi memetik lada, lada dibawa ke pasar tani. Ilmu puan amat berharga, jemputlah tampil berkongsi di sini. Tibalah kita ke sesi kedua program LDP kita pada pagi ini. Majlis dengan penuh takzim menjemput Yang dihormati Cikgu Nur Ain binti Abdul Jabbar, Guru Cemerlang RBT bagi meneruskan perkongsian beliau yang bertajuk Inovasi dan KIK. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Cikgu Limpoh Lian, PK1, SMK Konvent Batu Pahat. Seterusnya yang dihormati Cikgu Hamilah binti Paiman, tolong kanan PKM, Cikgu Maizura, PK Kurikulum, Cikgu Lileha, PK Petang, barisan guru kanan mata pelajaran serta rakan-rakan guru sekalian. Stop sharing sekejap. Okay, so tekan balik dekat tu, dekat okeylah, saya rasa saya tak perlu nak memperkenalkan diri saya macam Cikgu Rosnizan tadi sebab pun memang kenal saya kan. Cuma untuk tahun 2024 kalau dalam inovasi dan kajian tindakan ni saya terlibat sebagai panel projek final Duta Guru STEM Kebangsaan dan juga appraiser ataupun juri untuk IISC lah, ARC tadi yang Cikgu Rosnizan dapat platinum tu, platinum ke emas? Dapat emas tu, masa tu saya jadi juri. Jadi masa saya jadi peserta untuk kajian tindakan yang lepas, Puan Rosnizan jadi juri saya. Lepas tu bila dia masuk ARC tu, saya pula jadi juri dia. Okay, jadi macam tu lah circle kita, ada cycle macam tu lah. Okay, jadi untuk saya punya slot ni sebenarnya tadi, okay, saya nak tambah sikit lah untuk yang beberapa perkara. Okay. Kalau macam abstrak tadi tu, rakan-rakan tolong perhatikan betul-betul isi kandungan tu sebab sebenarnya kalau nak ikutkan, saya pernah menulis kajian tindakan dan kajian tindakan saya tu di reject sebab abstrak saya tu salah. Sebab dalam abstrak ni rakan-rakan, dia dah meliputi satu kajian. Jadi bila juri baca, dia terus boleh macam mana nak cakap, dia terus boleh nampak
apakah yang kita nak buat daripada abstrak. Melalui abstrak saja, sebab tu abstrak tu sangat penting. Dan bila saya kena macam tu, saya belajar buat abstrak ni saja, saya rasa hampir masa 2 jam. Tapi bila saya tengok Puan Rosnizan tadi kongsikan kotak-kotak tu, saya pun rasa macam senangnya. Kalau aku tahu macam ni sebelum ni, mungkinlah saya akan lebih mudah. Jadi memang sebenarnya bukan rakan-rakan je yang banyak belajar, saya pun banyak juga yang saya belajar daripada sahabat saya, Puan Rosnizan. Baik. Seterusnya saya share saya punya screen. Baik, taklimat yang saya bagi ni adalah berkenaan dengan inovasi ataupun anugerah guru inovatif juga. Ini adalah program tahunan PPD memang ada setiap tahun. Dan pada tahun 2024 yang lepas saya merupakan antara finalis lah. Macam Puan Rosnizan, saya rasa tahun 2023 finalis untuk AGI, betul AGI untuk inovasi 2023. Saya finalis untuk 2024. Okey. Jadi apa matlamat AGI? Matlamatnya adalah melahirkan guru yang mampu menghasilkan inovasi dalam pelaksanaan kurikulum. Okey. Sama juga macam kajian tindakan, inovasi juga kita hasilkan untuk menambah baik amalan PDPC kita dalam kelas. Okey. Dan kalau bagi rakan-rakan guru yang bercadang nak memohon untuk guru cemerlang dan sebagainya, jadikan ia sebagai satu instrumen ataupun bahan dokumentasi yang penting. Okay, sebab dia ada markah yang special, dia ada markah yang tersendiri, sama level dengan penulisan. Okay. Seterusnya objektif dia memberi penghargaan dan iktiraf kepada guru yang menghasilkan inovasi. Ini yang AGI lah, okay, dapat pengiktirafan. Okay, kemudian menggalakkan guru mencipta atau hasilkan inovasi dalam proses PDPC. Okay, sediakan ruang dan peluang. Okay, yang ni biasanya dia akan buat macam pameran ataupun booth pameran. Okay, kemudian menyebarkan hasil inovasi guru. Okay, tadi ada soalan apa beza KT dengan inovasi. Okay, dari segi penulisan tadi Puan Rosnizan dah terangkan. Okay, tapi dari segi penyebarluasan, okay, kalau kajian tindakan ni tuan-tuan, metod kaedah tu kalau dia sesuai untuk pelajar kita, itu dah memadai dah sebenarnya. Dia tak perlu nak sesuai untuk pelajar orang lain ataupun sekolah lain, tak perlu. Okay, tapi kalau inovasi ni semakin banyak orang yang dapat manfaat. Contohnya kita sebar luas, kita gunakan TikTok, kita gunakan Facebook, kita gunakan YouTube dan sebagainya. Semakin banyak penyebarluasan tu kita buat pada orang lain dimanfaatkan, dekat situ kita punya markah makin banyak. Sebab dia punya justifikasi markah tu berbeza. Dalam kajian tindakan dia tidak melihat kepada penyebarluasan. Okey, itu beza dia lah yang paling ketara. Okey, ini KPI dalam PPD Batu Pahat. Jadi dia nak mensasarkan sekurang-kurangnya satu penyertaan berkualiti. Sebab kenapa ada perkataan berkualiti ni? Daripada maklumat yang saya dapat lah, untuk KT juga, ada juga yang hantar tapi tidak berkualiti. Jadi kalau tak dapat sijil tu maksudnya faham-faham lah kan, bila mungkin tak lengkap, mungkin tiada kualiti ataupun mungkin tidak mengikut terma ataupun yang sepatutnya dari segi metod dan sebagainya. Jadi itulah jadi penulisan itu tidak berkualiti. Okey. Kemudian mengekalkan kecemerlangan top 3 di peringkat negeri. Memang PPD Batu Pahat ni merupakan antara yang hebat jugalah sebab untuk pengetahuan rakan-rakan guru tahun 2024 rakan yang sama pergi ke finalis AGI yang dengan saya akan mewakili negeri Johor dalam kebangsaan. Maksudnya dia Johan dalam daerah dan Johan dalam negeri juga dan pergi ke kebangsaan. Jadi memang masa saya bertanding tu saya rasa memang fight yang agak hebat lah sebab kita finalis pun semuanya hebat-hebat belaka. Baik, jadi kategori untuk tahun ni ada kategori baru. Okey, kategori baru dekat sini kumpulan guru, KMR guru dan murid. Okey, sebelum ni cuma dipertandingkan individu prasekolah, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah kita lah kan. Okey, individu lepasan menengah ni untuk KV, Perayu dan matrikulasi kita ada kaitan lah dengan kita. Okay, yang ini kita boleh sertai tuan-tuan. Kumpulan guru ni, KMR, guru dan murid. Okay, kita sama-sama buat satu animasi. Contoh, macam saya sekarang, saya ada pelajar tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 2 pula dah lupa. Tingkatan 3, mereka buat apps untuk pembelajaran. Okay, education apps. Okay, jadi cikgu pun boleh hantar satu. Saya dah ada satu tim lah. Kalau rakan-rakan guru yang lain mungkin boleh fikirkanlah kalau tak nak buat secara individu, kita boleh buat secara berkumpulan.
Berkumpulan dengan guru boleh, berkumpulan dengan murid-murid pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Yang ini semua tak ada kaitan dengan kita kemahiran Tibet ni semua. Okey. Seterusnya syarat pertandingan. Okay, bahan inovasi yang dihasilkan, boleh tingkatkan kefahaman murid melalui PTPC. Tekan. Bukan usaha memudahkan murid jawab soalan. Yang ini adalah ayat-ayat yang kita kena elakkan. Masa kita menulis laporan, jangan sesekali cikgu tulis membantu memudahkan murid menjawab soalan peperiksaan. Yang itu memang habislah cikgu punya inovasi tu. Jadi kita bila menulis ni kita kena faham apa ayat-ayat ataupun term yang kita boleh tulis dan term yang kita tak boleh tulis dalam inovasi ataupun kajian tindakan. Sebab kadang-kadang macam tadi Puan Nurhalizan cakap, kita nak hantar kajian tindakan tapi kita tulis laporan inovasi dan sebaliknya. Kenapa? Sebab inilah kita kena faham. Ada perkataan-perkataan yang kita tulis di mana sebenarnya tempat yang sesuai. Okey. Kemudian bahan inovasi tidak diambil dari inovasi orang lain. Kalau kita nak ambil daripada orang lain tadi boleh, tapi kita kena upgrade. Contohnya dia buat tentang aplikasi pembelajaran, contohlah nama dia nanoteknologi. So kita buatlah nanoteknologi 2.0 macam tu. Okey, mana kita dah ada upgrade, dah ada update version macam tu. Okey, dan belum ada di pasaran ni sebab nama dia pun inovasi kan. Dan ada penambahbaikan kan dari inovasi terdahulu. Ni kalau kita pernah masuk inovasi yang lepas, tak menang, kita sendiri boleh upgrade kita punya inovasi sendiri. Maksudnya macam tu. Okey, tidak layak kalau inovasi pernah menang tempat pertama. Ini memang dah pernah menang, dah ada tempat di peringkat kebangsaan antarabangsa. Okey. Jadi inovasi sama yang pernah calonkan dalam pertandingan. Sebab tadi kalau nak guna inovasi sama, kena upgrade. Macam tu, kena update lah. Okay. Ada penambahbaikan dan inovasi yang ada dalam pasaran. Buat benda yang sama pun tak boleh juga. Okay. Calonnya kita lah, mestilah guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Okay. Bilangan ahli adalah 2 hingga 3. Ni kalau cikgu nak buat secara berkumpulan. Macam tadi saya cakap lah, cikgu nak buat berkumpulan dengan guru atau berkumpulan dengan murid. Itu kategori baru boleh. Okay. Mesti dari sekolah yang sama. Okay. Kemudian inovasi ni perlu memenuhi kriteria berikut. Okay, ini dia punya rubrik unjuran pemarkahan yang kita kena tahu. Okay, so, sebenarnya dalam laporan inovasi kita cuma masukkan ini saja tuan-tuan. Okay, nanti saya tunjuk. Okay, apa beza dia antara KT dan inovasi. Okay, kreativiti, inovasi, kesesuaian idea 30 markah. Dekat sini paling banyak sekali 30 markah. Okay, kemudian bentuk ni keberlaksanaan inovasi. Okay, keberkesanan pengajaran guru, apa impact dia. Kita tak perlu nak nyatakan data macam kajian tindakan, kena letak data kan, letak graf kan, letak jadual dan sebagainya. Kalau inovasi ni tak perlu. Okay, kita cuma nyatakan dia apa impact dia selepas kita melaksanakan inovasi. Sebab inovasi ni semakin ramai orang boleh guna, semakin baik. Dan dia ada potensi inovasi. Inilah ada 10 markah. Saya pernah juga sebelum ni saya buat yang lain-lain ni tapi saya terlepas potensi inovasi ni. Jadi saya kehilangan 10 markah. Jadi kalau kita nak pergi nak dapatkan tempat yang lebih baik ataupun nak ke final, tuan-tuan ingatlah, rakan-rakan ingatlah kena memenuhi kesemua elemen-elemen ni. Dan paling penting adalah keberkesanan kos. Okay, kos ni kalau inovasi kita tu macam terlalu mahal, mungkin dia dah tak berkesan lah. Kalau macam tuan-tuan nak menghasilkan inovasi papan permainan tangga, contohlah kita nak ajar matematik, kita nak buat guna papan, tapi kita nak buat papan tu kosnya sampai 1,000. Jadi kat situ dah kos tu tak relevan. Kos tak relevan. Okay. Ini beza penulisan format yang saya ambil dari format. Okay, kalau tengok kajian tindakan tadi ada abstract, betul? Okey, abstract tadi Puan Nurhalizan dah tunjuk. Okey, persungguhan pengenalan secara umum mengenai subjek kita. Okey, apa yang kita nak buat. Fokus kajian tu adalah sasaran kita lah. Okey, dalam fokus ni ada objektif, ada sasaran. Okey, metod tadi yang Puan Nurhalizan dah terangkan iaitu metod Cambridge and McTaggart dan ada beberapa metod tadi. Okey, pilih satu dah cukup. Okey, perancangan kita macam mana kita nak melaksanakan kita punya kajian tindakan tadi. Okay, kemudian ni refleksi tindakan pemerhatian. Dapatan ni, inilah ada data dekat sini Tuan-tuan kena masukkan jadual, data dan graf, carta dan graf.
kemudian rumusan dan implikasi. Nampak macam sikit tapi sebenarnya dekat perancangan tindakan dan dapatan ni kena betul-betul detail. Kena detail betul-betul. Okey. Tapi inovasi pula, okey, sinopsis macam abstract sama, lebih kurang saya tunjuk contoh. Okey. Kemudian objektif, sasaran, yang ni simple-simple je lah. Okey, kaedah, operasi ataupun idea inovasi ni. Isu yang nak ditangani isu apa? Bahan dan kos penghasilan tadi, keberkesanan kos. Okey, keberkesanan inovasi, potensi sebar luas, rumusan. Dia simple. Okey, dia macam tu, simple je. Dia tak payah nak letak data, tak payah nak letakkan pemerhatian ataupun tak ada cycle-cycle yang kita kena ulang. Semacam kajian tindakan ni ada cycle sebenarnya yang kita boleh ulang sebenarnya kajian tindakan. Dia tak ada, sebab dia tak ada cycle, dia tak ada model macam Metega tu dia akan cycle berulang-ulang. Okey, ni contoh rubrik. Okey, pemarkahan daripada tadilah. Okey, kemudian garis masa pertandingan AGI, ini bagi rakan-rakan yang nak melibatkan diri, kita boleh bersedia lah daripada sekarang ni Mac ni saya dah melalui taklimat yang lepas di PPD. Okey, kemudian April dan Julai kita boleh mula bersedia sebab mungkin penghantaran adalah pada 21 Julai. Okey, ini tarikh jangkaan. Okey, tarikh jangkaan. Kemudian pada bulan Oktober ni adalah peringkat akhir. Yang peringkat akhir ni biasanya kita buat secara bersemuka. Nanti inilah finalis yang akan dipilih daripada penghantaran di bulan Julai ni. Mungkin 5 orang, 10 orang finalis yang akan dipilih untuk membentang sempena seminar pendidikan kebangsaan. Okey. Dan kemudian bulan November ni biasa memang peringkat negeri. Jadi siapa yang menang semasa bulan Oktober tu, Johan akan pergi mewakili daerah dalam AGI lah. Okey. Okey. Jadi inilah seminar pendidikan kebangsaan PPD Batu Pahat yang bekerjasama dengan UTHM, ada KV lagi dan ada IPTO, IPG. Okey, ini kategori-kategori dia. Okay, kalau rakan-rakan berminat ni nanti saya akan share kat dalam slide ni pun saya share lah kat dalam kurikulum nanti, boleh tengok. Okay. Sebab ini dibuat di PPD PPD Pengajuk. Tempatnya kita belum tahu lagi. Tempat Hotel Katrina. Oh ya, betul. Saya terlambat. Tempatnya Hotel Katrina Batu Pahat. Jadi dekatlah dengan kita kan. So kita bolehlah ambil kesempatan ni untuk cuba sertai Okey. Okey tak ni? Senyap semua. Okey, inovasi punya sinopsis. Tadi kita tengok abstrak kan? Sekarang kita tengok sinopsis untuk inovasi. Okey, dia sama juga satu perenggan. Okey, macam apa tu? Kajian tindakan. Okey, ni yang saya pergi ke final lepas lah. Okay, nanti saya bagi apa tu contoh ni dalam grup kurikulum. Okey. Jadi ayat-ayat ni puzzle ERBT ni saya punya sinopsis ni saya terus fokus pada inovasi saya. Okey, dia tak ada macam abstrak tadi kan ada pengenalan umum kan. Ni tak ada. Kalau sinopsis untuk inovasi tak perlu tuan-tuan. Terus je fokus pada bahan inovasi kita, alat inovasi kita. Bahan ke alat ke terpulanglah. Okey, kalau kita guna aplikasi ataupun kita nak gunakan VR contoh kan, macam ada cikgu yang ada kemahiran AI, mungkin dah masukkanlah aplikasi apa. Okey, terus je cerita. Okey. So selain dijadikan apa dia punya fungsi, terus cerita pasal fungsi kita punya inovasi tu. Okey, apa kelebihan dia? Kita ingat macam ni lah, kalau kita nak buat sinopsis inovasi ni, kita macam nak jual kita punya inovasi. Kita terus ceritakan perkara yang baik-baik je tentang inovasi kita. Kita tak payah ceritakan tentang umum, awam, tak perlu. Okey, kita terus cerita pasal alat inovasi kita. Okey, so apa kelebihan dia? Kalau tengok baca ni pun saya menceritakan tentang kepentingan kelebihan dia. Okey, merupakan sambungan main internet, guna aplikasi apa-apa. Okey, dan kesan. Dah cerita tentang kelebihan dia tu, jangan lupa pula ceritakan kesan.
Okey, kesan ni kita dapat daripada pemerhatian. Okey, gunakan ni apa yang you boleh dapat. Macam kita nak jual barang, sama macam nak jual barang. Okey, so beza sinopsis, inovasi dengan abstrak. Itu beza dia. Kalau abstrak tadi rakan-rakan kena gunakan kotak jadual tu yang Puan Rosisan sediakan. Tapi kalau sinopsis inovasi, inilah cara dia. Okey, kita terus cerita pasal kita punya alat inovasi tu. Apa kelebihan dia dan apa kesan dia. Okey, macam kita nak jual barang. Okey. Okey, kemudian kata kunci tak perlu tak ada kata kunci pun tak apa. Tadi kalau abstrak kena ada ya. Okey. Jadi, apa yang saya nak tunjuk, okey, ini adalah tajuk untuk kajian tindakan saya. Okey, membantu murid mengenal elemen reka bentuk dalam mata pelajaran RBT menggunakan puzzle RBT. Okey, puzzle tadi saya buat kajian tindakan. Okey. Dan benda yang sama, ni pula saya buat inovasi. Jadi saya buat satu benda, satu alat, satu bahan, tapi saya dapat buat dua laporan berbeza. Yang ini adalah inovasi. Nak bezakan sebab saya ni sinopsis. Nampak Ini sinopsis. Okey. Okey, inovasi puzzle membantu murid mengenal elemen reka bentuk dalam mata pelajaran RBT. Sama juga, benda yang sama. Okey. So macam itulah. Sebab tu kalau tengok tajuk pun saya ada beza. Betul tak? Kajian tindakan saya terus kena ada keyword macam ni. Okey, kajian tindakan, abstrak dia kena ada keyword macam ni. Membantu murid. Okey, ataupun meningkatkan pengetahuan. Kena ada keyword-keyword macam tu. Memudahkan murid ke apa ke kena ada. Okey. Kemudian apa yang awak nak bantu apa? Mengenal elemen reka bentuk. Okey. Keyword ni kena ada dalam kita punya tajuk. Dalam tajuk kita. Okey. Lepas tu barulah kita nyatakan kita nak pakai apa. Tapi kalau inovasi tak payah. Okey, inovasi ni terus cakap inovasi puzzle RBT. Sebenarnya saya tambah ni membantu murid mengenal elemen ni tak payah pun tak apa. Tajuk inovasi ni sebenarnya inovasi puzzle RBT je. Ringkas. Simple. Okey, tapi sebab saya saja tambah membantu murid mengenal elemen reka bentuk dalam mata pelajaran RBT. Okey. So jadi macam itulah dari segi tajuk je macam bila juri atau appraiser dia baca tajuk dia dah tahu dah. Awak ni buat inovasi ke laporan kajian tindakan? Sebab dia ada beza kat situ. Okey. Panjang tu tindakan. Ya betul. Tajuk panjang tu yang ada keyword-keyword tu adalah untuk kajian tindakan. Kalau tajuk simple macam ni untuk inovasi. Okey, dan bila inovasi ni kita pakai sinopsis kita pakai sinopsis. Macam tadi saya katalah konsep dia macam nak jual barang. Tak ada kata kunci. Ni tak ada kata kunci. Okey, ni saya bagi tunjuklah sekali lalu. Nanti rakan-rakan ni saya boleh kongsikan laporan penuh ni dalam kurikulum. Kalau nak baca lebih detail, okey. Course, okey, ni contoh saya guna apa. Tak perlu letak data. Kalau kita letak muka student, pastikan kita tutup. Okey, macam tu. Okey. Sebab kita tak isi borang perakuan media. Kalau isi boleh buka muka student ni, tapi lampiran kena hantar sekali dengan perakuan media tu. Okey, ni contoh. Okey, ni cara pengevaluasan. Saya gunakan YouTube. Okey. Sebelum markah jangan lupa kena letak. Okey, so apa dia punya kesan? Yang ini sebelum ni saya memang gunakan soalan sama. Tak salah tapi tak digalakkan saya pun banyak benda lah saya belajar hari ni. Okey, kemudian saya evaluasi pada rakan-rakan betul macam mana saya nak pada umum. Okey, dan saya gunakan apa? Saya gunakan Telegram juga. Okey. Okey, rumusan dan implikasi. Rumusan implikasi ni ringkas lah. Okey, berdasarkan data analisis saya mendapati puzzle ni dihasilkan. Kita nyatakan sekali lagi bagaimanakah tahap kajian kita tu ataupun bagaimanakah tahap penggunaan alat inovasi kita berjaya ke tidak. Mesti dah berjaya kan. Okey, jadi nyatakan sekali lagi dekat sini rumusan dan implikasi. Okey, jadi kena gunakan perkataan macam ni rakan-rakan. Intervensi, kena guna perkataan intervensi. Kena gunakan perkataan data analisis yang diperolehi. Okey, ini ayat-ayat ni memang patut saya kata kena baca dua-dua. Saya akan share dua-dua sebenarnya baru rakan-rakan nampaklah apa beza antara
pelaporan kajian tindakan dan inovasi. Okey. Okey. Jadi ada soalan tak? Soalan untuk inovasi ada tak? Tak tahu nak tanya apa. Tak apa, sebab nanti boleh tanya saya personal. Mereka akan jumpa saya lagi. Boleh PM. Okey. Okey, saya nak terus kepada KIK pula. Okey, KIK ni adalah kumpulan inovatif dan kreatif. Ini yang disampaikan oleh saya dah buka dah slide dia kat mana ni. Disampaikan oleh Puan Azma, iaitu daripada JPN Beliau merupakan ketua juri KIK. Sekejap Saya nak minta tolong ambil gambar lah. Sebab saya nak kena hantar laporan pada PPD. Tolong cikgu Tak apa. Cikgu Rahman boleh tolong tak? Ambil gambar sekejap. Yang start tak bergerak ni. Sekejap Saya nak buka slide show. Oh ni. Okay, kita kena hantar laporan pada PPD untuk hari ni. Okay, sabar rakan-rakan. Saya cuba cepatkan lagi KIK ni. Okay, saya cuba cepatkan lagi. Dah penat kan semua? Tak apa. Sekejap lagi. Sikit lagi. Ya, KIK ni memang tak detail. KIK ni cuma apa tu? Saya nak buka ni sekejap Sekejap. Lain pula. Okay, cikgu tolong ambil gambar boleh tak? Kenapa dia? Oh, dia auto click. Okay. Okay dah. Okay dah. Terima kasih. Okay, terima kasih kawan-kawan. Okay, so yang KIK ni mana slide dia sekejap Okay, dia slide dia memang banyak tau, memang panjang. Tapi saya bagi rumusan saya yang rumuskan. KIK memang panjang. Okay, jadi KIK ni adalah kumpulan inovatif dan kreatif. Okey, KIK ni kita nak boleh buat dalam satu kumpulan maksimum 10. Okey, terdiri daripada 2 hingga 10 orang. Macam tu. Okey. Jadi kalau macam di sekolah, saya nampak yang boleh di KIK kan adalah dashboard ataupun dashboard Coco. Coco tu dibuat sebab untuk menyelesaikan masalah mungkin buku, penggunaan buku, kurangkan paperless. So itu sebenarnya kalau tim Coco bolehlah jadikan dia satu projek KIK yang saya nampak lah. Okay, kemudian ada beberapa jugalah yang boleh di KIK kan di sekolah kita ni sebenarnya. Okay. Jadi ni okay, objektif tak payah. Okay, KIK ni ada dua jenis kumpulan. Okay, saya tak payahlah ni, saya cakap je lah. Okay, satu kumpulan prima dan satu lagi kumpulan apa kita panggil, saya pun lupa. Sekunder. Kumpulan prima dan apa satu lagi? Sekunder. Oh, bukan sekunder. Prima dan apa Okey, macam ni lah. Kita boleh bekerjasama dengan rakan dari satu sekolah. Okey. Maknanya 10 orang tadi kan, 10 orang tu cikgu boleh ambil daripada rakan satu sekolah cikgu. Atau cikgu boleh bekerjasama dengan rakan sekolah lain. Contoh macam saya dengan Cikgu Nurhalizan, saya SMK Perempuan, Cikgu Nurhalizan saya ISA. So saya nak buat KIK dengan Cikgu Izan, boleh. Okey, boleh. Jadi apa itu dipanggil apa prima juga. Okey, sebab kita masih di bawah KPM. Kita masih cikgu yang di bawah KPM.
Tapi kalau yang bersilang tu, ada satu lagi dia bersilang kumpulan yang bersilang, fungsi berbeza. Contoh saya cikgu, saya nak buat KIK tapi saya nak buat dengan SAJ. Okey. Ataupun boleh yang kerajaan lain lah, pertanian contoh. Tapi di bawah kerajaan. Sebab KIK ni semua jabatan kerajaan akan sertai cikgu. Bukan cikgu saja, KIK ni untuk semua jabatan kerajaan. Okey, custom ke, polis ke, macam itulah. Okey, jadi contohlah saya cikgu tapi saya nak bersama dengan pertanian. Okey. So jadilah KIK tu tapi dia dalam konsep yang bersilang Tapi kalau saya nak berkumpulan dengan Cikgu Rosizan, itu masih dikira sebagai primer. Okey. So KIK ni dia ada dua, penciptaan dan penambahbaikan. Okey. Penciptaan produk ataupun proses aplikasi boleh, tak ada masalah. Okey, contoh e-filing, transit killer rate ini yang dibuat oleh LHDN. Transit killer rate ni Majlis Perbandaran Kuantan tak silap saya. Okey. Sebab dia buat dekat tong sampah. Inovasi penambahbaikan dah ada tapi kita buat penambahbaikan. Contohnya UTC. Ini sebenarnya yang kita nampak bila saya pergi taklimat KIK ni baru saya perasan rupanya yang mereka buat ni semua adalah KIK. Mereka jadikan dia satu pertandingan lah. Cuma KIK ni apa masalah kita sebagai guru, kita boleh gunakan inovasi kita tadi untuk di KIK kan. Cuma dia punya penulisan dia, pendokumentasian dia sangatlah rumit. Okey. Rumit sebab tu dia boleh 10 orang. Sebab okey ni contoh-contoh saya nak bagi apa tu macam mana saya nak bagi ni je intro saja. Intro je supaya kita tahu. KIK. Ni mobile musola. Okey, free market. Okey. Rupa-rupanya ini semua adalah jenis-jenis KIK yang mereka buat. Kita tak tahu kan, kita ingat UTC, biasalah UTC kan. So ini adalah KIK daripada Kementerian Keuangan. Ni dia punya. Okey, kemudian LHDN KIK dia buat e-filing. Okey, sistem e-filing. Kita baru tahu Okey. So yang saya nak perkenalkan inilah EZM ni adalah alat untuk sukat suhu dan humidity Okey. So EZM ni adalah ciptaan mereka di jabatan JPN, di JPN sana. Okey. Kesal suhu dan kelembapan. Okey. Mengelakkan kerosakan peralatan. So KIK ni cikgu buat, cikgu mesti kena ada masalah yang cikgu nak settlekan. Okey. Sebab tu saya nampak dekat sekolah kita kalau adalah nak diwujudkan KIK ni yang saya nampak antaranya lah yang dashboard tu lah untuk kukuh. Okey, mungkin HEM ada buat juga kan. Kurikulum pun ada buat juga, kita tak tahu. Jadi itu pun boleh, boleh. Sebabnya asal tujuan tu nak menyelesaikan masalah. Okey, nak menyelesaikan masalah yang ada. Okey. So ini sajalah saya rasa intro tentang KIK. Jadi ni primer dengan hybrid. Saya dah cari ni tadi. Okey, primer tadilah saya primer dengan hybrid. Hybrid tadi yang berbeza agensi. Macam cikgu bawa KPM, lepas tu berkumpulan dengan Jabat Pertanian ataupun SAJ. SAJ pun ada dia punya KIK juga. Kalau cikgu ingat lagi, 2 tahun lepas mereka pernah datang buat yang macam mana cara nak jimat air tu. Ingat tak? Yang bawa apa? SDG, life on land, life below water. Yang mereka bawa macam inovasi untuk jimatkan air. Itu pun rupanya mereka punya produk KIK juga. Okay. So saya rasa rakan-rakan dah pukul 10.04 minit. Macam cepat pula kan? Okay. Ada soalan tak? Ni soalan apa? Tak ada data. Oh ni Cikgu Rahman tanya tadi Untuk inovasi. Tak ada data cikgu. Tak ada data, tapi dekat implikasi tadi rumusan tu cikgu kena emphasize lagi keberkesanan intervensi tu apa. Okey, dia tak sama macam kajian tindakan. Nanti saya hantar dua-dua laporan saya, cikgu boleh baca dan cikgu boleh tengok, cikgu boleh buat comparison. Cikgu boleh buat kajian tindakan macam ni, inovasi macam ni, supaya bila kita tulis tu kita tak tersilap. Kan sebab macam juri memang akan straight pada rubrik pemakahan. Dan sebab saya pun antara juri juga. Jadi satu lagi yang kita kena ingat adalah juri ni juga bergantung pada rubrik yang dikeluarkan oleh penganjur.
Sebab kadang-kadang penganjur lain-lain dia akan bagi format ataupun rubrik berbeza-beza. Okey, jadi kita ni kalau nak masuk tanding dari peserta, kita kena cakna lah, kita kena hadam lah dengan format tu dulu. Okey, supaya tak silap. Okey, tapi secara basic yang apa yang kita pelajari hari ini adalah daripada EPRD di bawah KPM. Okay, jadi memang standard lah untuk semua guru. Cikgu boleh gunakan asas pengetahuan yang cikgu dapat hari ini untuk apa-apa jenis pertandingan, kajian tindakan dan inovasi. InsyaAllah boleh membantu. Okay, ada soalan tak? Kita nak tanya PM. Cikgu Ain? Ya, saya. Bilakah kita nak hantar tarikh proposal untuk kajian tindakan? Okey, tarikh proposal kajian tindakan tu saya kena tanya Cikgu Lim lah. Kena serahkan kepada pentadbir lah untuk tarikh akhir. Macam mana Cikgu Lim? Untuk maklumat Cikgu Tiong, nanti bila pengetua balik, barisan pentadbir akan buat mesyuarat dan kita tentukan tarikh tutup untuk proposal kajian tindakan ya. Tapi saya rasa mesti sebelum Mei. Ya. Sebelum Mei. Besar kemungkinan April. Maksudnya cikgu ada lagi masa lebih kurang sebulan lah. Okay, saya rasa mungkin cikgu akan menghadapi kesukaran sikit untuk abstrak, tapi saya harap sangat jadual tadi boleh membantu sebab saya pun saya nak guna tu juga. Okay, jadual tu saya rasa macam banyak lah boleh membantu rakan-rakan. Nanti saya akan bantu jugalah untuk JKMP menyemak proposal yang dihasilkan. Okay, saya haraplah tahun ni, sebab tahun lepas sebenarnya yang menulis ni berapa kurangnya 5 orang. Okay, tapi yang pergi ke peringkat seterusnya saya, Cikgu Roslina, Cikgu Hawa dan Cikgu Fadilah. Okay, Cikgu Syahid tak dapat pergi ke peringkat saringan seterusnya sebab mungkin masa tu pun Cikgu Syahid sibuk kan. Jadi tahun ni saya harapkan kalau kita hantar, kita semua kalau ada 10 orang, 10 layak untuk ke peringkat seterusnya dan seterusnya ke final lah. Sebab dia memang akan ada saringan dan dia akan ada final tu, bila final tu untuk presentation. Okay. Jadi cikgu, rakan-rakan guru ada soalan lagi ke tak? Kalau nak PM lepas ni ataupun jumpa saya secara personal pun boleh, okay? Tak ada masalah, tapi apa-apa maklumat nanti semua saya masukkan dalam kurikulum lah supaya rakan-rakan boleh jadikan rujukan dan panduan. Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa saya serahkan semula kepada pengerusi majlis, Cikgu Nurul Zaindah. Terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Ain atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga guru-guru SMK Convent lebih kreatif berkarya dan berinovasi selepas ini. Maka kita telah tiba di penghujung majlis. Jutaan tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua jawatan kuasa. Terima kasih kepada para penceramah dan juga guru-guru. Dengan ini majlis latihan dalam perkhidmatan kita pada hari ini ditangguhkan. Saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih penceramah, terima kasih pengacara. Terima kasih semua rakan guru yang hadir untuk LDP kali ini. Jadi terima kasih semua, selamat menjalani puasa. Jangan risau sebab proposalnya sehelai saja cikgu, bukan laporan. Kita buat proposal sehelai sahaja cikgu. Jangan risau, sehelai saja Dia bukan laporan. Jangan fikir pasal abstrak. Kita nak proposal sahaja, sehelai. Seperti yang penceramah Syekh. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih Cikgu Rosnizan, Cikgu Ain dan semua yang lain.